Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di bahagian kedua. Hari ini kita akan memfokuskan tentang pemerhatian yang terdapat pada kertas 2 dan juga kertas 3. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang melibatkan kita menulis nama bahan kimia apabila kita menyatakan pemerhatian. Bahagian pertama, kita akan tengok pemerhatian boleh dikesan dengan menggunakan 5 deria kita, iaitu yang pertama deria mata, yang kedua deria hidung, yang ketiga adalah deria telinga, keempat melalui lidah dan yang kelima adalah melalui sentuhan, iaitu melalui kulit. Kita pergi kepada contoh satu di mana calon perlu menulis warna bagi air yang sebagai tidak berwarna, di mana selalunya calon tersalah menulis, di mana calon menulis larutan jernih terbentuk bagi mewakili warna larutan bagi air. Sepatutnya calon menulis larutan tidak berwarna terbentuk. Baiklah, kita pergi kepada contoh soalan SPM di mana calon perlu menyatakan pemerhatian apabila gas hidrogen diuji dengan menggunakan kayu uji bernyala. Okey, kita pergi kepada calon yang berprestasi tinggi di mana calon jawapan yang tepat adalah di mana calon menulis kayu uji menyala menghasilkan bunyi pop. Ini jawapan yang tepat. Jawapan yang kurang tepat kita akan tengok di sini di mana calon menulis lighted wooden splinter rectangles. Kesalahan calon ini adalah di mana calon memahami kehendak soalan tetapi tidak dapat menyatakan pemerhatian apabila gas hidrogen diuji dengan menggunakan kayu uji bernyala dengan betul. Jawapan ini adalah sepatutnya digunakan untuk gas oksigen. Baiklah, kita pergi kepada contoh satu, tindak balas antara zinc dan juga kuprum sulfat yang menghasilkan zinc sulfat dan juga kuprum. Di mana bila calon menyatakan tentang pemerhatian, calon boleh melihat di sini pepeja kelabu tersebut adalah mewakili logam zinc. Di mana calon menulis logam zinc larut. Ini adalah salah. Sepatutnya murid menulis pepeja kelabu larut. Pepeja kelabu tersebut mewakili atom ataupun logam zinc. Yang kedua, calon tersebut biasanya calon yang membuat kesalahan di mana murid menulis ataupun calon menulis logam pepeja perang terbentuk. Ini adalah jawapan yang sepatutnya. Kesalahan calon di mana adalah calon menulis logam kuprum terbentuk. Calon menyatakan tentang kuprum. Sepatutnya calon tidak boleh menyatakan apa bahan tersebut. Dia hanya boleh menerangkan apa pemerhatian, iaitu melalui warna yang dilihat. Contohnya bagi zinc, murid boleh merujuk kepada warna logam, iaitu warna kelabu, kecuali kuprum di mana kuprum berwarna perang. Kebanyakan warna logam adalah berwarna kelabu. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, apabila kita menyatakan gas oksigen terbebas, bagi pemerhatian murid ataupun calon perlu menyatakan warna gas tersebut yang terbebas. Okey, contohnya gas oksigen tidak berwarna. Kita boleh menulis gas tidak berwarna terbebas ataupun colorless gas release. Okey, contoh yang ketiga kita ada di sini adalah air bromin, di mana bila calon menyatakan bromine water decolorized ataupun air bromin dinyawarnakan, sepatutnya kita menyatakan warna air bromin tersebut, di mana warna air bromin tersebut adalah berwarna perang. Brown color of bromine water decolorized. Di sini murid boleh menyatakan bahawa warna perang air bromin dinyawarnakan. Baiklah, kita pergi kepada contoh soalan yang boleh calon ataupun murid mencuba untuk jawab bagi aspek pemerhatian. Contoh pertama, kita ada magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan garam magnesium klorida dan gas X. Di sini, murid biasanya mengetahui bahawa logam apabila bertindak balas dengan asid,
Dia akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Okey, di sini murid boleh menjangkakan jawapan X adalah gas hidrogen. Tetapi murid perlu hati-hati di mana berdasarkan soalan dinyatakan bahawa berdasarkan persamaan kimia di atas, suatu gas dibebaskan apabila magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik. Nyatakan pemerhatian. Di sini murid boleh tengok menyatakan pemerhatian, murid perlu fokus kepada pemerhatian di mana gas yang dibebaskan adalah gas hidrogen. Sekiranya murid menyatakan nyatakan pemerhatian, murid menyatakan bahawa gas hidrogen terbebas. Okey, gas hidrogen terbebas. Ini dikira salah bagi calon tersebut. Okey, kerana menyatakan nama gas hidrogen tersebut. Sepatutnya calon ataupun murid fokus kepada pemerhatian di mana gas hidrogen adalah gas yang tidak berwarna. Sepatutnya calon menulis gas tidak berwarna ataupun tak berwarna terbebas. Okey, tidak berwarna terbebas. Baiklah. Okey, terbebas. Baiklah, sepatutnya kita fokus kepada warna gas yang dibebaskan berbanding kita memberi maklumat tentang apa gas tersebut sebab kita fokus kepada pemerhatian. Baiklah, bertemu lagi di part ketiga.